Korang pernah terfikir tak berapa lama sebenarnya badan kita ni boleh tahan daripada tak tidur? Berapa hari sebenarnya? Benda ni pernah direkodkan dalam Guinness World Record berpuluh tahun yang lalu, yang mana seorang lelaki muda pada ketika itu hanya berusia 17 tahun, dia tak tidur 11 hari 24 minit. Okey, itu adalah rekod yang dia pegang lah. Dan lelaki tersebut adalah Randy Gardner. Pada tahun 1964, dia menjalani eksperimen tersebut dan dia memang tak tidur berhari-hari. Okey, tapi ada something yang terjadi dekat diri dia. Kesan daripada dia tak tidur 11 hari tu sampai dia tua, ada banyak side effect yang sangat-sangat buruk lah. Okey, dia insomniac, dia jadi someone yang susah nak tidur. Lepas tu ada masalah mental illness. Okay, ada masalah dekat otak dan sebagainya. Disebabkan itu, Guinness World Record tidak lagi recognize this record lah. Maknanya kalau ada sesiapa yang nak buat rekod baru untuk cubaan tak tidur, Guinness World Record tak akan buat. Sebab apa? Sebab benda ni bahaya. Jadi dia tak nak buat lah. Dia tak nak ada orang lain yang membahayakan kesihatan diorang, yang membahayakan nyawa diorang untuk dapatkan rekod ni. Walaupun macam tu, adalah seorang streamer ni yang cuba juga untuk memecahkan rekod tersebut. Dan sebenarnya streamer ni hampir untuk memecahkan rekod tu. Dia buat stream hampir 12 hari. Dalam stream tu ada kawan datang, ada dia main game, dia berborak semua untuk mengelakkan dia daripada tidur. Dan hampir dia nak pecahkan rekod tu, beberapa jam sebelum tu YouTube telah pun ban dia punya channel. Sebab apa? YouTube sendiri tak nak dia membahayakan kesihatan dia dan juga orang lain. Lepas kena ban tu, dia memang frust gila. Dia buatlah stream, dia sambung stream dekat platform-platform yang lain macam Twitch kan. Tapi platform-platform yang lain pun macam straight away delete video tu, delete stream tu, ban account dia supaya benda ni tak berlaku. Dan sebenarnya ada kesan juga kepada Mamat ni selepas dia buat challenge tak tidur lama tu. Ada orang kata dia ada kesan dekat dia punya otak lah. So video ni sebenarnya aku bukanlah nak suruh korang buat challenge tak tidur. Okay, aku nak bagi tahu kalau korang ada masalah susah nak tidur, mungkin korang boleh consume suplemen ni. Magnesium yang ini memang bagus sangat. Okay, sebab apa? Dia boleh membantu korang untuk menenangkan korang punya fikiran, korang punya badan. Sebab antara punca utama kita ni tak tidur sebab otak kita ni bekerja dengan sangat keras. Jadi orang-orang yang anxiety, orang-orang yang banyak fikir, overthinking, dia memang akan ada masalah insomnia sebab otak dia ni masih lagi berfikir. Macam dia dah baring, dia dah tutup mata, tapi dia still lagi tak tenang, otak dia masih lagi fikir banyak benda. So benda ni boleh membantu untuk mengurangkan kita daripada serabut, untuk menenangkan kita supaya otak kita lebih kosong, lebih tenang untuk kita tidur dengan lebih cepat. Yang ini dia gamis gamis. Sleepy gamis macam ni. Rasa gummy bear, rasa anggur. Okey, rasa dia tak pelik pun. Rasa manis-manis macam tu. Okey. Yang ini korang boleh consume 2 gamis waktu malam. Lagi elok sebelum tidur lah. Jangan kau pagi-pagi kau dah consume, nanti tertidur pula waktu kerja. Okey, yang ini check dekat bawah.